Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Okay, so hari ni saya mau buat video haul. Macam tajuk di bawah ni yang korang dah baca. Saya mau buat video haul untuk Raya 2026. Okay, so tahun ni kita mau rayakan. Jadi untuk plan saya tahun ni kita orang shopping awal Raya tahun ni. Sebab Raya Chinese New Year sama Hari Raya Aidilfitri kira macam berdekat, beza sebulan. So why not kita orang beli barang-barang ataupun baju-baju risah untuk raya akan datang ni lah, kira sebulan. And then sekarang pun ada sales juga, ada beberapa sale sebab Chinese New Year kan. So saya ada beli baju awal lah untuk si Risa dalam ni. So kedai yang kita orang pergi tu bukan pada ni saja. Kita orang pergi dekat brand outlet Padini, Paksen sama Bata. Okay, so ada beberapa kedai lah yang kita orang pergi untuk cari barang-barang baju, kasut, sama apa lagi ya, seluar semua tu lah. Tapi baju-baju biasa, okay, bukan baju-baju kurung. Baju kurung tu rasanya saya beli online lah. Shopping mall yang saya pergi ni dekat Imago KK lah, Imago KK. Sana je lah paling besar dia punya shopping mall. Yang ni barang-barang si Risa dululah. So next time mungkin time raya baru barang-barang saya sama husband lah. Kira asing dululah. Jadi barang-barang si Risa ni nak kalot lah mau cari nanti time raya kan. Okay. So kalau korang nak tahu barang-barang yang saya beli ni, jom kita tengok barang yang saya beli. Harga tu kalau dekat tag tu masih ada, saya akan letak harga dia lah ataupun bagi tahu terus. Credit to Auntie L, sebab Auntie L tu dia punya si Risa punya auntie. Auntie dia yang belanja baju-baju ni semua. Sebab setiap tahun auntie dia suka belanja dorang lah baju-baju begitu. Jadi kita orang yang mama-mama ni kita follow je lah. Okay, kita follow. So ada beberapa barang yang sini. Thank you sebab belanja. So kita tengoklah barang yang kami beli hari tu. Okay, sebelum ni mungkin saya akan buat vlog dulu, upload vlog dulu, baru yang ni lah. Okay, so korang kena tengok vlog dulu, baru tengok ni. Tengok betapa huru-haranya kami time tu. Dengan budak 3 orang yang memang demand habis, memang yang tak boleh kawal sudah. Okay guys, so memang kami punya tenaga time tu memang habis lah, nasib bukan time puasa kan. Sebab tu kami beli awal barang supaya nanti puasa tak penat. Sebab kami tahu handle 3 budak ni sangat-sangat mencabar, apalagi time puasa. So kita beli sebelum puasa gitu. Jadi kita boleh minum-minum, makan-makan lagi kan. Okay, so jom. Okay, barang first yang kita orang beli, sini ada beberapa kasut. Okay, kita tengok dulu kasut ni. Sorry, ini plastik. Okay, yang ni kasut ni dia semualah. Ada si Risa punya, ada Alisa punya, ada siapa ni? Manda. Tengok. Ada 4 kotak di sini. Okey, kita tengok kasut yang dorang beli. Yang ini bubble summer. Bubble summer ni from Bata. Okey. Comel, saya letak tepi lah. Okey. Dia sandal macam ni. Actually budak sesuai pakai sandal macam ni tau. Dia boleh pakai time raya, dia boleh pakai harian macam tu. And then bubble summer ni best tau. Sebelum ni diorang ada pakai yang brand ni juga, tapi disebabkan lusuh dah, kotor, kami mau cari yang macam pattern-pattern macam ni lah. Tapi sayangnya size si Risa sama Alisa tiada. So ini untuk si Manda. Comel kan? Design dah. Lepas tu dia punya tapak ni pun jenis tebal. Okay, jenis tebal yang berkualiti. Tapi tak berat, dia ringan je. So ini untuk Manda lah. Manda sesuai sikit size yang ada dekat dia. Yang ni harga dia Bata standard dalam 50-60 macam tu lah harga dia. Okay, kalau Bata. So ini kasut first. Yang semua ni, yang 3 ni kita orang beli dekat Paksen. Dia punya design sama je, cuma size dia berbeza. Oops, tada. Okay, design macam ni, comel kan? Okay, dorang actually si Alisa mau kasut heels. Dia pattern macam ni tapi dia berheels lah, ada tinggi sikit, bertumit macam tu lah. Tapi saya nak suruh si Risa pakai, tapi si Alisa mau juga. Jadi kami cari size dorang. Actually tiada size dia. Kalau yang macam tu kira dorang kena tinggi, besar sikit. Mungkin tunggu 2-3 tahun lagi baru dorang boleh guna. Sebab size kaki dorang sekarang tiada lah untuk kasut yang macam begitu. So kita orang pilih yang macam ni juga. At least
selipar sandal macam ni dorang boleh bawa jalan-jalan ya guys. Okay, dorang boleh bawa jalan-jalan. Jadi berbaloi lah beli macam ni. Okay, yang ni dekat Paksen. Satu ni RM59 Satu ni RM59. Yang biasa tapak dia di sini kan, di sini lembut je, lembut macam span. Jadi selesa lah tapak kaki dorang kan. Kalau mau berjalan lama pun okey juga. So, tiga ni actually sama saja design dorang pilih, cuma size je berbeza. Okay, dorang kena sentiasa bersama dan sama. Kalau barang yang kedua, kita orang shopping kemarin hari tu, stokin. Okay, yang ni satu set ni untuk Sirisa, satu set untuk Adisa. Okay, yang ni ada 3 color. Sama je dua-dua. Dorang mesti sama-sama. Kalau tidak, menjealous. Warna pink, satu full pink. Yang ni campur pink putih. Yang ni warna kuning. Okay, tak tahulah kenapa dorang mau stokin ni. Okay, so yang ni size 3 hingga 5 tahun. Yang ni harga dia RM23. Satu ni, satu set ni. Tada! Okay, ni adalah baju tidur pajama size 6 hingga 7 tahun. 6 hingga 7 tahun. And then yang ini apa nama ni? Cinnamon roll punya anulah corak dia. Okay, yang ni kita orang beli dekat Padini juga. Okay, so harga satu ni, okay, harga satu ni RM89. Okay, satu set ni RM89. Agak mahal, tapi kain dia best. Kain dia best. Saya buka lah satu. Okay, kain dia best guys. Sejuk. Dia baju lengan pendek lah gitu. Dia lengan pendek macam ni. Okay, kain dia best sangat lah. Dia cotton sejuk. Okay, butang depan. And then seluar dia ada tadik macam ni. Tapi beginilah. Dia actually panjang sikit lah, tapi boleh pakai lama kan. So, selesa guys kalau pakai malam. Wangi. RM89. Baju yang seterusnya kita tengok. Tada. Okay, ni baju t-shirt 6-7 tahun. Comel kan ada ribbon-ribbon lagi. And then dia jenis getah tau. Bawah dia ni dia macam ni. Getah di bawah. And then depan ada butang. Yang tangan dia macam ni. Okay, yang ni saya ambil size 6-7 tahun juga. Yang ni harga dia RM39.90. Okay. Next. Tada. Okay, baju juga. Okay, yang ni 8 hingga 9 tahun. Sengaja ni macam cutting kecil sikit kan. Lepas tu di bawah di tepi dia macam ada getah, ruffle begitu. Getah lah rasanya. Okay. Lepas tu kain dia macam ni lah. Lengan panjang. Saya sengaja beli baju lengan panjang Sirisa sebab nanti hujung-hujung tahun dorang selalu ada aktiviti. Jarang pakai baju sekolah lah untuk dorang punya tadika ni kan. So saya banyakkan baju lengan panjang jugalah untuk dia. Okay, warna ni Sirisa belum ada untuk lengan panjang. Banyak warna hitam je lah. Okay, sorry lupa harga dia. Yang ni harga dia dalam, okay, yang ni ada promo RM10 je. RM10 je dekat brand outlet. Murah. Ada beberapa barang, ada beberapa baju dorang buat promo, harga dia RM10 je. Okay, next, tada, t-shirt comel warna dark grey. Yang ni sama juga 6-7 tahun. Okay, lepas tu corak dia ribbon. Comel kan? Okay, yang ni harga dia dalam RM19.90 dekat Cotton On juga. Okay, comel kan? Kain dia pun best. Baju yang seterusnya kita orang beli kat Sirisa, untuk Sirisa. Okay, yang ni dress tau, tengok. Dress macam Korea guys. Yang ni warna hitam. Macam tu. Okay, and then dia macam ada collar sini. Terus ada ribbon. And then dia punya kain pun jenis kain sejuk Okay, lepas tu ada poket lagi depan. Macam Korea sudah, belakang button. Yang ni size 6-7 tahun punya. Yang ini harga dia RM39. Satu je dress dia kali ni.
Okay, next ni adalah baju seluar. Ni seluar. Dia macam palazzo. Palazzo macam tu. And then dia ada ribbon. Dia getah. Okay, dia getah. Bukan zip lah. Bukan jenis zip. Tapi dia getah. So, yang ni harga dia dalam RM29.90. Kain dia jenis macam ni. Tidak kasar, okay? Baju terakhir yang saya beli dekat Padi ni. Okay, ni baju saya. Saya minat baju ni, guys. Cantik. Tengok. Cantik kan dia macam jersey tapi kain dia best, guys. Sejuk. Kain dia sejuk sangat. Then ada stripe sini. Bercollar. Yang ni size XS tau. Saya mau ambil size S tapi terlampau baggy. Yang ni pun XS pun dah besar sikit. Besar untuk saya lah. So, nampak kah? Macam ada lubang-lubang sini, so boleh masuk angin. Macam tu. Cantik lah. Okay, tapi kena pakai inner lah kan. Macam tu. Saya kena pakai inner. Yang ni dekat Padi ni juga harga dia RM69. RM69. Cantik. Kan? Okay guys, so ni adalah baju La Serisa. Tertinggal tadi. Comel kan? Yang ni warna biru. Yang ni dekat brand outlet juga. RM19.90. Murah kan? Ni jenis lengan panjang juga. Hand cotton. And then corak dia bebe. Comel guys. And then yang ni timbul. Yes, timbul. Kan yang ni size 6-7 tahun juga untuk dorang. So size dorang sekarang tahun ni 6 tahun atau 7 tahun macam tu. Guys, so itu je lah video saya kali ni untuk haul baju raya Risa. So kedai yang kita orang pergi Paksen, Padi ni, Brand Outlet sama Bata. Okay, ada 4 kedai je kita orang pergi. So ini je lah barang-barang yang saya beli. Barang-barang yang dorang si Risa. Banyak kan? Barang-barang yang dorang dapat beli semalam. Okay. So mungkin video ni saya upload awal lah sebelum raya kan. Kita kena upload sebelum raya. Itu je lah video saya kali ni. Thanks for watching guys. Don't forget to subscribe, like, and share my video. Bye. Thanks for watching. Please subscribe dan tekan butang loceng untuk video baru.